Asasnya tetap sama, kasih sayang, keikhlasan dan bertanggungjawab kepada anak didik. Saya Bae Kun Seng, mantan guru besar SJKC Sindia selama 8 tahun berkhidmat di sekolah Sindia. Dalam dunia pendidikan, saya mencebur diri lebih kurang 35 tahun. Nilai yang paling penting ialah keikhlasan dalam mendidik. Guru yang ikhlas akan berusaha memahami keperluan sebenar pelajar, bukan hanya dari segi akademik tetapi juga pembangunan sosial. Sepanjang bergelar sebagai guru besar, saya juga amat menekankan kepentingan STEM dalam pendidikan digital sebagai landasan yang menyediakan pelajar menghadapi dunia masa depan. Saya percaya apabila kita mendidik dengan hati dan berpandangan jauh, kita akan melahirkan pelajar yang berdaya saing dan beretika. Salah satu cabaran terbesar saya dalam dunia pendidikan ialah mengubah mindset warga sekolah terhadap pendidikan digital dan STEM, terutamanya di peringkat awal. Ramai yang takut dengan perubahan. Saya mengatasinya dengan memberikan latihan berterusan kepada guru, menganjurkan program STEM secara kreatif dan bekerjasama dengan komuniti luar untuk membawa teknologi ke sekolah. Akhirnya, kami berjaya mewujudkan satu budaya pembelajaran yang lebih aktif, efektif dan inovatif. Pesanan saya kepada generasi baru guru zaman kini perlu bersedia untuk pembelajar sepanjang hayat. Dunia pendidikan kini bergerak pantas, terutamanya dengan keperluan penguasaan teknologi STEM dan literasi digital. Namun, apa jua kemajuan yang berlaku, asasnya tetap sama, kasih sayang, keikhlasan dan bertanggungjawab kepada anak didik. Jangan takut dengan mencuba yang baharu dan jangan lupa setiap pelajar ialah peluang untuk membentuk masa depan yang lebih baik.